Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Tasnim Jibat dari Skuad Channel TV PSS SK Labu Besar. Hari ini, Isnin 24 Ogos 2026 sedang berlangsung Majlis Penghayatan Maulidur Rasul 1448 Hijrah di SK Labu Besar. Jom kita saksikan. Jom.
penghayatan sambutan Maulidur Rasul bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 24 Ogos 2026. Baik, sebenarnya bila bagus hari jadi Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hari keputeraan, dan sepatutnya kita jadikan esok berapa bulan? Bulan Islam 12 Rabiul Awal, ya, hari Nabi Muhammad kita dilahirkan, hari keputeraan bagi kita. Oleh itu kita adakan hari kebesaran awal sehari pada hari ini, kerana esok kita akan bercuti. Jadi apa tujuannya? Apa objektif yang kita adakan sambutan ini? Ya, amalan baik untuk Maulidur Rasul. Yang pertama, kita adakan perarakan sebentar tadi. Ya, 2 pusingan, alhamdulillah semua masih cergas. Selain itu banyak lagi sifat mulia Nabi kita yang boleh kita contohi, kita teladani, ya. Antara lainnya, selain daripada jujur dan amanah tadi, beliau juga seorang yang pemaaf, ya. Apalagi penyayang, sabar, tabah, orang yang suka merendah diri, ya, orang yang suka membantu. 570 Masihi, lama lah, ya. Di mana? Dilahirkan di mana? Di kota Mekah. Siapa nama bapa Nabi? Abdullah. Ibu? Siti Aminah. Alhamdulillah. Siapa yang beri nama Nabi ni? Muhammad ni? Siapa? Datuk dia, Abdul. Sekadar itu, lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis penghayatan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah peringkat SK Labu Besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pula ada 3 cara. Yang ketiga-tiga ni kita perlu buat. Pertama sekali ucapkan alhamdulillah. Ucaplah alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah pertama sekali, sebut alhamdulillah. Yang kedua, dalam hati kita rasa sangat beruntung kita ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita buat? Yang ketiga, kita perlu mengikuti cara hidup syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dimaklumkan oleh Ustaz Rani, ya. Lagi akhir tazkirah lagi, Ustaz akan buat sedikit kuis. Siapa boleh jawab dapat hadiah.
Sekarang dia kata dapat jam G-Shock. Tak tahu lah. Mungkin dia lebih mahal. Jadi minta semua bagi. Aku nak jadi Nabi akhir zaman. Allah SWT kata tak boleh. Nabi akhir zaman dah ada dah. Kan? Allah dah cipta dah Nabi akhir zaman, iaitu Muhammad. Nama Muhammad tu dah tertulis dah. Kemudian Nabi Musa berkata, aku nak jadi umat Nabi Muhammad. Allah SWT kata, tak boleh. Umat Nabi Muhammad dah ada dah. Siapa umat Nabi Muhammad? Kita semua. Nama-nama sendiri tu, nama kita tu, semua Allah dah tulis siap dah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Jadi kita patut bersyukur. Nabi Musa, Nabi-Nabi sebelum ni minta nak jadi umat, tak dapat. Tapi Allah pilih kita. Nama siapa? Saya bagi tahu nama. Nama apa nama? Harun. Apa nama? Nama kita tu Allah dah tulis dah untuk jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah pilih kita jadilah umat yang terbaik. Bila tanda bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad ni, kita tak, belum lagi. Jadi Ustaz lepas ni buat lama lagi sampai pukul 12. Bagi pasal kerja selawat, dia kata tak puas lagi. Jadi pertama sekali kita kena berselawat banyak-banyak kepada Rasulullah. Ulama li zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kama rabbayani shaghira. Kemudian apa ni selawat yang terbaik? Hadis Nabi beritahu selawat yang terbaik adalah selawat kepada Rasul dan keluarga Rasul. Apa dia tu? Selawat Ibrahimiyah. Selawat yang ada dalam tahiyat akhir. Siapa ingat tahiyat akhir? Ingat ni Ustaz nak tanyakan kuis lagi. Selawat yang ada dalam tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama-sama. وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Baik. Assalamualaikum. Tu lagi dah habis bayar dah. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Saya Tasmi Cepat dari Squad Channel TV SSSK Lemasa. Bolehkah saya tanya bayar Ustaz? Apakah objektif Majlis Penghayatan Maulid Rasul? Objektif penghayatan Majlis Maulid Rasul banyaklah. Jadi Ustaz sebut beberapa saja. Antara yang pertama ialah menanam semangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita pun bila sampai hari lahir kita birthday tujuannya untuk mengingatkan. Jadi hari keputusan Nabi pun sama juga setahun sekali. Pokoknya kita ulang ingat balik Nabi dan di situ insya-Allah akan timbul rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah supaya kita banyak berselawat. Nabi sebut apa? Antara tanda-tanda orang yang cinta kepada aku ialah orang yang banyak bersalawat. Dan Allah janji juga orang yang bersalawat ni satu selawat dibalas dengan 10 ganjaran. Jadi kurang-kurangnya dengan majlis Maulid Rasul ni kita sentiasa dalam ingatan kita ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara setiap hari kita berselawat. Kurang-kurangnya berapa? 10 pagi, 10 kali petang, paling kurang. Lebih banyak bersalawat, lebih baik. Okey. Terima kasih Ustaz atas perkongsian tadi. Sama-sama. Bye. Terima kasih kerana telah menonton berita daripada kami. Jangan lupa Squad Channel TV PSSSK, labu besar sumber informasi anda. Bye.